Adjustable daripada Max Speed Road ni dia bukan je untuk kereta-kereta mahal lah. Ada je Myvi, Proton, Pro 2 ada je. So kalau korang berminat, korang boleh PM kita orang sekarang. Max Speed Road ni made in China, tapi kelebihan dia ramai orang-orang US yang pakai. Sebab apa? Sebab Max Speed Road ni dia banyak hasilkan untuk kereta-kereta koki, JDM, untuk diorang yang pakai kereta-kereta lama ataupun kereta-kereta yang performance. So banyak model yang ada dekat Max Speed Road ni. Macam Honda lama, Mitsubishi, Merc, Max Speed Road ni banyak. So untuk korang yang pakai kereta-kereta macam tu, korang nak try pakai adjustable, korang boleh try cari daripada Max Speed Road ni. Nak lagi senang, korang contact je Mr. Zober. Kita orang yang akan tolong korang untuk setkan untuk kereta korang. So untuk ketinggian kita set tayar depan 2 jari, ketinggian tayar belakang pula 2 jari setengah. Itulah hasil dia. Jadi untuk korang yang pakai Honda Civic FE ataupun model kereta-kereta lain nak pakai adjustable daripada Max Speed Road ni, korang komen sekarang. Sebelum tu kalau korang nak tahu model untuk kereta korang, korang komen dulu, nanti kita orang jawab. Apapun sebelum tu jangan lupa follow dulu akaun Mr. Zober. Jom kita pandu kereta lama seperti baru. Ciao.